Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bertarikh 1 April tahun 2026, Sekolah SMK BBS telah mengadakan sambutan remote Hari Raya Aidilfitri. Mari kita saksikan aktiviti yang telah dijalankan. 大家好，祝我们的有族同胞开斋节快乐 Salam Aidilfitri。 Indahnya oh suasana sambut hari lebaran. Sampin baruku dan lansir bunda, sedondon pula warnanya. Bersama merayakan meriahnya lebaran. Maaf di pohon pagi mulia, duit rayaku lebihkan. Hari raya paling bermakna, eratkan kasih sesama kita. Setahun hanya sekali. Ucap salam Aidilfitri. Kue raya di atas meja, anak-anak bergembira. Ketupat rendang hilang kemana, di dalam perutku semua. Bi, Apa? jom lagi mamak. Ada ketupat, ada gendang, ada kuih raya, ada macam-macam ada kuih raya semua ada. Tak nak. Oh nak duit raya lah. Duit raya nak buat apa? Ada lah nak beli mercon. Nak duit raya? Tak nak. Kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Hari raya paling bermakna, eratkan kasih sesama kita. Setahun hanya sekali, ucap salam Aidilfitri. Kue raya di atas meja, anak-anak bergembira. Ketupat rendang hilang kemana, di dalam perutku semua. அன்பழகை என்னுடைய வணக்கம். எல்லாத்தையும் என் கடலி காதலி எல்லாத்தையும் ராயா நினைச்சாது என் பேரு பாசட்டு அப்பா கலிஃபாக்கு எல்லாத்தையும் யூப்பச்சாரும் மோன் மாஃப அப்பன் படுக்கு எல்லாத்தையும் சலாமத் ஹரி ராயா ஐடில் ஃபித்ரி. Assalamualaikum. Sekarang saya akan menemu ramah saudara. Saya Muhammad Farid Syafi daripada kelas 1 Jaya. Okey, baiklah. Farid Safi, nak tanyalah, makanan apa je yang awak makan sepanjang remote Hari Raya Aidilfitri kali ni? Lemang, sate dan macam-macam. Semuanya sedap. Sedap-sedap belaka? Ya. Ya, Alhamdulillah. Nak tanyalah, apa je perasaan awak hari ni? Gembira dapat beraya dengan kawan-kawan dan cikgu-cikgu. Gembira? Okey, baiklah. Terima kasih. Sama.